Kim, lusa kau ada pergi mana tak? Jom pergi mancing, jom. Aku ajar Ijam dengan Alip, dia orang tak boleh pergi lah. Kau ni nak pergi lusa, bagi tahu hari ni. Pengumuman raya haji lagi awal tau. Macam mana orang nak set masa? At least 2 minggu ke, sebulan ke. Kan bolehlah ajak member lain lagi. Bukan apa, aku tak sabar nak rasmikan reel baru aku tu. Aku baru beli kan. Alah, kau sabarlah sikit. Ramai-ramai kan lagi best. Kau pergi tak Quranik Madani semalam? Tak nampak pun batang tubuh kau semalam tadi. Aku pergi tau semalam. Aku tak pergi lah semalam. Tak pergi. Aku ada hal lah. Kan? Macam mana majlis semalam? Okey ke tak okey? Alhamdulillah, syukur kepada Allah, berjalan lancar. Kemah pun penuh lah walaupun hujan semalam. Alhamdulillah, baguslah kalau berjaya kan. Aku pun sokong je program-program agama macam tu. Tapi itulah aku tak dapat pergi lah semalam. Kenapa tak ada pergi? Aku punya member, Kenapa? dia buat kenduri doa selamat pasal dia baru naik jadi ketua cawangan Alah, alasan je lah. Kerajaan buat rain rave bukan main kau bantah. Dia orang dah buat majlis agama, tak pergi. Kau ni memang seorang syafiq yang munafik lah. Program 8 hari bulan. Poster keluar 6 hari bulan. Pengumuman raya haji pun lagi awal tau. Macam mana orang nak set masa? At least bagilah 2 minggu ke, sebulan ke. Kalau kau nak war-warkan pun, Macam pernah aku dengar lah ayat yang kau cakap ni. Tapi kat mana? kalau lagi 2 minggu ke, sebulan ke, lagi ramai orang datang. Planning lagi cantik. Dapat sponsor banyak sikit. Pentas lagi besar, kemah lagi banyak. Dan titik program pun lagi mantap. Nak jemput Mahir Zain pun sempat dia nak apply Puspal. Impact lagi optimum. Orang biasa macam aku boleh adjust masa nak pergi. Fik, tak sampai seminggu planning pun, yang datang malam tadi hampir 1,000 orang juga tau. Ramai tu. 1000 Ramai. Takkan kau puas hati dapat petik 10 biji rambutan, padahal kau boleh panjat pokok rambutan tu tinggi sikit. Kau boleh bawa balik 100 biji. Sekejap, bila masa pula aku petik buah rambutan? Bila masa pula aku cakap kau petik rambutan? Maksud aku, kau plan baik-baik, ambil masa. Jangankan 1000, 1200 orang pun boleh dapat tau. 1,200. Sikit juga. Lagi cantik planning, lagi lama planning, lagi ramai lah. Bukan 1200 je, tu contoh je, contoh. Takkan nak buat besar-besar macam Water Music Festival tu, dan rave tu. Mana nak cekau duit, weh. Kau ingat senang ke nak kumpul duit cari sponsor? Dan rave boleh buat besar, takkan Quranik Madani tak boleh, kan? Kalau 1000 je, maaf cakap lah, malulah dengan rain rave tu lagi ramai. 180 kali ganda ramainya tau. At least nak kalah bermaruah pun 90,000 orang lah, cincai. Rain rave tu campur. Semua bangsa ada. Pelancong pun ada. Bolehlah kumpul ramai orang datang. Kan majlis agama macam ni. Dah salah dah tu. Kau buat program untuk agama dan kaum yang peratusnya paling tinggi dekat Malaysia tau. Agama Islam 64%, Melayu 58%. Kalau rain rave boleh tarik 180,000 3 hari, untuk 36% non-Muslim, 42% bukan Melayu, takkan Islamic program tak boleh tarik 60,000 untuk satu malam? Kenapa tak dapat? Planning lah, strategi. Kau ingat senang ke nak tarik yang muda-muda ni datang program agama? Tak semudah buat rain rave lah benda ni. Kau jangan... Semalam aku tengok ada budak-budak tahfiz datang kan. Tu baru sikit tau. Dekat Malaysia ni ada 60,000 pelajar tahfiz berdaftar. Ramai je. Kalau kau planning lama sikit, kau boleh tarik lebih separuh daripada dia orang datang tau. Umumkan kehadiran dia orang tu. Kat situ dah dapat tarik satu golongan orang datang. Satu golongan. Siapa? Kau selalu dengar tak budak-budak muda selalu cakap, budak perempuan aku nak pasangan yang boleh pimpin aku, jadi imam aku, yang rajin solat, yang pandai baca Quran, Ada. boleh jadi bidadari dia dekat syurga. Tapi dia sendiri pakai subang kat hidung, kat mata. Yang lelaki rambut mohawk pula nak yang tudung labu, nak yang pakai kurdah, kan boleh jadi bakal bidadari kat syurga. Semua orang nak pasangan yang baik, tahu tak, walaupun diri sendiri tak baik. Tapi kau ingat ni program cari jodoh ke? Bukan. At least bagilah pemuda-pemuda ni nampak lautan syurga yang diorang dambakan depan mata. Vibe lah, vibe. Rain rave ada vibe, takkanlah program Islamik tak boleh ada vibe. Sebenarnya kan, berapa orang yang datang tu tak jadi masalah tau. Allah tak pandang berapa ramai. Yang penting pengisian nawaitu tu. Betul. Harap-harap niat penganjur tu betul lah. Tak ada orang paksa, ikhlas kan. Kita ni buat benda kadang-kadang banyak niat. Niat utama lain kan, niat sekunda lain kan. Apa? Kau nak cakap niat penganjur tak betul lah? Aku tak cakap pun, terfikir pun tidak. Kau ingat
ni damage control ke? Kau ingat apa yang diorang buat ni? Untuk cover line ke? Kau tuan ke? Kau boleh tolak orang ni? Jap. Macam kau je yang fikir macam tu. Kau ni tengok. Aku elok-elok tak terfikir, sekarang dah fikir macam-macam dah. Benda baik macam ni kau husnuzon je lah. Apa susah sangat? Aku insyaAllah bolehlah husnuzon kan. Tapi orang lain macam mana? Kalau mufti sendiri dah cakap program semalam tu simbol pembersihan rohani, Memang betul lah. supaya tak ada lagi jangkitan kuman bakteria dekat tempat tu. Elok lah tu. Lepas tu nama program tu pun naik reset setting balik. Salah ke? Buat program 5 hari lepas rain rave. Sedangkan orang biasa nak apply permit BKL untuk event kecil pun kena 2 minggu. Sedangkan yang kau nak buat ni dekat tengah-tengah Bukit Bintang tau. Kau tak boleh paksa orang husnuzon kalau orang dah terfikir benda-benda macam tu. Kau punya teori kan, dari jumlah pelajaran tahfiz sampai ke permit di BKL kau betul Macam yang dikasihkan dah tengok. Taklah, aku bukan apa. Kan? Siapa tak nak program agama dekat negara kita ni yang world class? Betul tak? Takkan nak kalah dengan bunyi dentam-dentum siram air tu je. Kalau susah nak tarik crowd, minta tolonglah dekat yang pakar. Pakar? Siapa? Siapa yang boleh kumpul orang satu stadium buat program agama? Oh, tahu. Tahu kan? Tahu. Boleh sebut tak kat sini? Tak payah yang semua orang dah tahu. Semua orang dah faham. Dia orang ni, kalau kau nak bekerjasama untuk kepentingan orang Islam, ajak orang Islam ni sama-sama berkumpul ramai-ramai, InsyaAllah dia orang tak tolak punya. Penceramah dia orang, tarik crowd punya. Setakat tengah-tengah Bukit Bintang tu, apa je lah, silap-silap dia orang minta Jalan Sultan Ismail dengan Raja Culan tu tutup sekali. Okey lah. Tapi kau janganlah fikir bukan-bukan pasal penganjur tu. Husnuzon tu kan separuh daripada iman. Lagipun night reset tu memang untuk bersihkan jiwa, kan? Bukan setakat cuci lantai Bukit Bintang tu saja, kan? Ya, betul. Tak salah pun majlis malam. Indah je aku tengok, kan? Tapi at least kau kena pakai backhoe untuk ambil upah bersihkan 1 ekar belukar tau. Daripada kau guna 10 orang yang gunakan parang. Baru tuan tanah nampak kesungguhan kau. Bila masa aku ambil upah? Okey, aku faham. Aku harap lepas ni penganjur buat planning awal. Biar satu Bukit Bintang tu penuh dengan orang bersikir, kan? Sampai pelancong pun boleh ikut sekali join. Betul tak? Buka booth-booth yang menarik orang muda. Booth memanah ke, booth naik kuda ke, kan? Buat projection mapping pancar dekat bangunan tu, dengan selawat dekat Asmaul Husna, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Islam. Barulah orang tengok Malaysia ni tempat seiringnya agama dengan kemodenan. Tapi Fik, aku masih kurang yakin lah. Orang muda ni susah nak pergi program agama macam ni. Percaya tak cakap aku? Susah tak susah, tetap tanggungjawab kerajaan juga tau. Takkan nak salahkan ibu bapa semata-mata kalau anak dia orang keluar-keluar rumah je terus nampak maksiat. Siapa yang biarkan maksiat kat luar tu? Tanggungjawab siapa? Takkan semudah tak suka tak payah pergi. Kalau macam tu, Aku rasa kan kita tak payah pergi mancing lah lusa. lah kenapa? Kita buat bulan depan, ajak Ijam dengan Alip sekali. Aku sewa homestay dengan bot 5 hari 2 malam dekat Jati Kemaman. Wah, barulah syok Kim. Kau juga yang cakap kan, planning baik-baik baru dapat result yang baik. Betul tak? Betul. Jap. Apa pasal happy ending video kali ni? Biasanya kau nak ubah ke? Tak payah.